Rakyat Sabah lihat konten terik minat mereka. PRN ke-17 Sabah, kali ini lanskap politik berubah secara drastik. 557 tonton YouTube, 545 TikTok. Masa 19 jam. UMNO-BN Sabah teruji di PRN ke-17 Sabah. Sama-sama kita saksikannya. Kita mesti lakukan sesuatu yang baik rakyat. Dalam pengamatan saya lihat ada cahaya terang di hujung terowong. Kebetulan yang membawa obor ini ada di sini. Yang membawa obor ialah Panglima kita, Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Raden sendiri. Datuk Bong, jangan pedulikanlah apa orang kata. Asalkan niat kita betul, innamal a'malu binniyat. Asalkan kita berazam, kita mesti lakukan sesuatu yang baik rakyat. Dalam pengamatan saya lihat ada cahaya terang di hujung terowong. Kebetulan yang membawa obor ini ada di sini. Yang membawa obor ialah Panglima kita, Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Raden sendiri. Datuk Bong, jangan pedulikanlah apa orang kata. Asalkan niat kita betul, innamal a'malu binniyat. Asalkan kita berazam, kita mesti lakukan sesuatu yang baik rakyat. Sama-sama kita saksikan tunggu penuh cabaran undi di tangan rakyat Sabah. Cakap banyak tiada guna. Kita mesti lakukan sesuatu yang baik rakyat. Dalam pengamatan saya lihat ada cahaya terang di hujung terowong. Kebetulan yang membawa obor ini ada di sini. Yang membawa obor ialah Panglima kita, Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Raden sendiri. Datuk Bong, jangan pedulikanlah apa orang kata. Asalkan niat kita betul, innamal a'malu binniyat. Asalkan kita berazam, kita mesti lakukan sesuatu yang baik rakyat. Dalam pengamatan saya lihat ada cahaya terang di hujung terowong. Kebetulan yang membawa obor ini ada di sini. Yang membawa obor ialah Panglima kita, Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Raden sendiri. Datuk Bong, jangan pedulikanlah apa orang kata. Asalkan niat kita betul, innamal a'malu binniyat. Asalkan kita berazam, kita mesti lakukan sesuatu yang baik rakyat.